atas nama Melayu, dia cuba lancarkan satu gerakan payung besar konon. Jangan tertipulah. Cukup-cukuplah orang buta penjatuh di lubang yang sama. Takkan lebih daripada sekali. Itu orang buta. Kalau kita nak kena patuk ular pun, jangan di tempat yang sama berulang kali. Tak cukup lagi ke? Dulu atas nama Melayu kononnya, berlaku peristiwa 1969, 13 Mei, dia meletakkan kesalahan kepada Tunku Abdul Rahman yang telah membawa kemerdekaan kepada negara ini. Akhirnya, daripada situ juga atas nama Melayu, ditunjukkan dialah paling Melayu sehingga Tun Razak bawa dia masuk semula. Dan atas dokongan orang Melayu lah, yang ketika itu orang-orang Tionghoa yang sebaya dengan kami 60-an ni cukup takut dengan dia kerana dia punya hyper Melayunya. Tapi orang Melayu dokong dia ke atas. 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Yang kaya raya adalah anak-anak dia sendiri. Barisan orang yang terkaya dalam negara ini 15 orang, seorang aja Melayu, iaitu Syed Muhtar Bahari. Yang lain, tuan-tuan dan puan, kemudian dia bergerak semula atas nama Melayunya dengan membuat himpunan Melayunya. Dia jadi Perdana Menteri kali kedua. Segala tabungan-tabungan negara yang dimiliki majoritinya oleh orang Melayu, jahanam. Termasuklah Muhyiddin, Hamzah Zainuddin itu. Dan apabila jahanam, kita nak bangkit kembali, bukan semudah yang disangkakan. Kepimpinan semasa sedang berusaha berhempas tulah nak bangkitkan kembali ekonomi negara ini. Oh, dia jugalah dengan suku sakat dia mengatakan kerajaan kepimpinan yang ada sekarang ini, oh, tidak membantu orang Melayu, tak membantu negara ini. Hakikatnya, tabungan yang ada sudah kamu jarak. Dan nak mengisi tabungan itu semula tidak semudah itu. Jangan mudah terpedaya dengan orang macam ni. Jangan lupa beberapa bulan lepas, dia war-warkan kalaulah dia jadi Perdana Menteri kali ketiga. Kalaulah. Dan sekarang digerakkan payung besar atas nama Melayu. Maka cita-citanya amat besar. Hati-hati. Jangan jatuh ke lubang yang sama buat kesekian kali. Fikir-fikirkan.